Assalamualaikum dan good morning guys. Okay, so hari ni nak cakap sikit lah. Cuba korang bayangkan, korang duduk dekat satu rumah flat. Flat ni flat dah lama lah, dah buruk lah senang cakap lah, dah 30 tahun, 40 tahun. Apa jadi dekat lift dia? Lift dia mesti ada rosak kan? Kita tengok dalam berita, memang banyak berita tentang lift dia rosak lah, dia punya management tak betul kan lah. Macam mana tak betul kan? Orang tak bayar. Lepas tu dinding pun berkah. Kalau cousin Mazen you datang rumah you pun rasa segan sila tak? I tahu. Sebab I pernah duduk kat, bukan flat lah, tapi apartmen. Apartmen tu dekat Bukit Jelutong. Apartmen dah lama sikit lah. Kalau I sebut nama nanti diorang marah, saya tak nak sebut nama. Okay, so bila rumah ataupun kawasan perumahan tu dah macam gitu, terutama sekali untuk high rise ya, nilai rumah tak akan naik. Dia akan plateau. Kalau plateau, okey lagi lah. At least korang ada rumah yang boleh dijual kemudian, hutang menurun. So, dapatlah profit sikit bila korang nak retire nanti, duduk balik kampung. Tapi ada rumah macam ini, dia harga dia jatuh. Sebab apa? Sebab semua damages ni lah. So, korang duduk rumah macam tu, korang akan rasa resah lah. Cuma, korang bayangkanlah, tiba-tiba ada satu akta baru yang boleh tolong korang untuk selesaikan masalah ini dengan pilihan-pilihan yang korang boleh pilih. Termasuklah tanpa korang perlu pindah jauh daripada rumah tu. So hari ni saya nak ceritakan tentang satu cadangan undang-undang ya, cadangan akta. Akta ni boleh jadi satu jalan penyelesaian untuk orang-orang macam ni. Dan akta ni dinamakan sebagai Akta Pembaharuan Semula Bandar, Akta PSB. So, Akta PSB ni adalah satu cadangan undang-undang yang baru daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini KPKT ya, bukan KPT. KPT itu untuk education. Prinsip utama dia ya, no less favourable. Pemilik rumah asal tu, tempat-tempat yang nak develop tu, dia nak redevelop tu, akan dapat balik sesuatu yang paling kurang lah sama baik ataupun lebih baik daripada rumah asal dia. Okey, kita tengok contoh ya. Contoh nombor satu, flat sutera dekat Taman Desa Bakti, Selayang. Selayang ni, Kuala Lumpur. Dekat je, dah dekat, bawa berapa minit je dah sampai KLCC. Umur untuk flat ni dah 30 tahun, tapi harga rumah dia hanyalah RM150,000. Kenapa? Sebab flat ni, dia ada banyak warga asing. Foreigners bukan expatriates. Ada perbezaan kat situ. Contoh nombor 2 pula, flat Kuchai Jaya dekat Seputih. Kalau pergi situ, you boleh nampaklah lift dia rosak. Lampu koridor tak menyala. Kalau ada pun maybe berkelip-kelip. Klik. Harga unit kat situ, RM75,000 sampai RM120,000 sahaja. Sedangkan kawasan kat keliling kat situ, kat keliling flat Kuchai Jaya tu, nilai dia lebih tinggi.